Bukit Bintang, tiba-tiba ratusan rakyat Malaysia mula berhimpun. Bukan untuk hiburan, bukan untuk pesta, tetapi untuk menolak kedatangan seorang tokoh paling kontroversi dunia, Donald Trump, pada 6 September tahun 2025. Lebih 300 orang berkumpul membawa plakat, melaungkan solidariti untuk Palestin, menegaskan Malaysia tidak patut jadi pentas legitimasi untuk pemimpin yang dikaitkan dengan dasar penindasan. Mereka bergerak dari Bukit Bintang menuju KLCC, diiringi polis namun suasananya aman. Tiada rusuhan, tiada keganasan. Hanya suara rakyat yang bulat menyatakan bantahan. Go dan aktivis sudah awal lagi mendesak kerajaan supaya membatalkan undangan itu, malah memberi amaran jika lawatan tetap diteruskan, himpunan lebih besar akan digerakkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bagaimanapun menegaskan Malaysia tetap menyambut kedatangan Trump sempena sidang kemuncak ASEAN. Walaupun protes rakyat semakin kuat bergema, inilah wajah sebenar demokrasi. Di jalanan rakyat tidak berdiam diri ketika prinsip kemanusiaan dipertaruhkan. Mereka tidak bersenjata tetapi berani, tidak berteriak dengan benci tetapi dengan cinta pada Palestin. Sejarah akan catat bahawa pada petang itu, di tengah jantung Kuala Lumpur, suara rakyat lebih lantang dari deruman jet presiden. Satu mesej jelas. Malaysia mesti berpihak kepada kemanusiaan.